Aku asalnya pemburu moden. Kerana mengeluh pada langit, pemburu di bandar hasil sedikit, lalu dihantar ke sini, zaman kebuluran. Bukan sahaja tak dapat duit, malah kerana abang asal sakit. Berhutang pada bakri berparut, tepat RM650. Setiap hari aku masuk rimba cuma dapat 6 sen setengah. Tahniah, Tuan Rumah Sedar Sistem Rimba Jaya. Sistem? Aku dah kata melintas masa, pasti ada sistem. Sistem. Kau ada fungsi apa? Sistem ini melalui masuk rimba. Kumpulkan mata pengalaman. Boleh aktifkan pelbagai kemahiran. Pelbagai kemahiran. Maksudnya, asalkan masuk rimba, boleh jadi kuat. Betul begitu. Sekarang beri kemahiran permulaan. Mata Dewa Tani. Boleh biar Tuan Rumah nampak di seluruh dunia apa-apa herba ubat berharga. Wah. Herba ubat berharga seluruh dunia ini. Semua boleh nampak. Jadi tak payah susah cari. Terus pergi saja. Mengesan bukit belakang, ada herba ubat berharga muncul. Tuan Rumah cepat pergi ambil. Herba ubat berharga. Bukit belakang ada herba ubat berharga. Aku kena pergi sekarang. Abang, aku ikut. Nanti setiap hari, boleh dapat 3 sen lagi? Ni adik perempuan yang punya badan asal. Suka sangat dengan abangnya. Malangnya, kalau esok tak bayar hutang, bakri berparut. Nak ambil dia bayar hutang. Memandangkan aku dah masuk dalam badan asal ni. Tak boleh biar adik dijual. Alah, adik, tugas awak belajar rajin-rajin. Urusan cari duit, serah pada abang. Cepat, balik bilik baca buku. Abang, Tunggu berita baik. Macam mana nak guna mata Dewa Tani ni? Kenapa ada anak panah di tanah? Jalan terus 20 meter, belok kanan 7 meter, ada herba ubat bernilai. Tak mungkin, kawan. Awak aplikasi navigasi ke? Tak kisahlah, tengok dulu herba apa. Wah, rupanya ginseng 4 daun bermutu. Ginseng 4 daun bermutu. Pada zaman ni, nilainya paling kurang RM117. Sama gaji aku 3 tahun. Aduhai, ginseng ni pun boleh lari ke? Nak lari mana? Sistem. Alamak, ginseng ni kenapa boleh lari pula? Tak boleh tangkap. Tahniah Tuan Rumah, latihan tuai ginseng 2 kali. Hadiah alat, tali pengikat ginseng. Hadiah terus sampai di tangan. Sangat mudah pula. Ikat batang dan daun ginseng dengan tali supaya tak lari. Ada cara macam tu pun? Tak lari dah kan? Wah! Ginseng 4 daun bermutu ni pasti berusia 50 tahun. Hish! Harganya mesti lebih RM100. Hos berjaya menuai ginseng. Kemahiran dihadiahkan. Lonjakan aura roh. Khasiat ginseng meningkat 20 kali ganda. Kuasa roh lonjakan 20 kali ganda. Kalau ginseng 50 tahun ni, tak sama macam ginseng 1000 tahun ke? Alamak, memang jadi besar. Cepat turun bukit jual. Adik perempuan aku mesti risau? Jom. Hos perhatian, ada orang cedera di depan. Cik. Alamak. Gadis cantik, sedarlah. Gadis cantik. Masih hidup. Aku tak pandai ubat. Macam mana nak selamatkan dia? Hos yang dikasihi, hancurkan urat akar ginseng tu, suapkan kepadanya. Boleh selamatkan dia. Hah? Aku tak ada alat. Macam mana nak hancurkan? Boleh kunyah. Lepas tu, Suap dari mulut ke mulut. Ini...
cantik pun dia. Tak rugi pun. Selamatkan orang dulu. Ni dah okey kan? Cik, tak boleh. Cik, kenapa aku tak boleh bangun? Kenapa aku ada sini? Aduh, kenapa awak pukul orang? Lelaki, aku pukul kau pun dah baik. Kakak, aku nak tolong kau dengan ikhlasnya. Kau tak ucap terima kasih pun. Tak nak kongsi pun, nak pukul aku pula. Kau selamatkan aku. Kalau macam tu baju aku ni, kenapa jadi macam ni? Baju kau ni, sis. Nah, tengoklah. Aku nak tolong kau dengan ikhlasnya. Hulur ginseng untuk kau. Kau dah ketagihan ke? Lepas tak? Baiklah. Aku faham. Jangan cakap lagi. Sis, dah ingat? Kalau dah ingat, abang nak pergi dulu. Jangan pergi. Kenapa ni? Badanku rasa panas. Jangan. Cik, Aku nak lagi. alamak. Agaknya khasiat ubat terlalu kuat buat dia rasa panas badan. Aduh. Tak boleh sambung lagi. Aku kena balik jual ginseng ni. Lepas tu cepat bayar hutang. Kalau tak, bakri berparut. Nanti datang rumah lagi. Berhenti. Tak boleh. Aduh. Khasiat ginseng terlalu kuat. Tekan titik akupunktur jimat. Boleh kurangkan kesan ubat. Sistem. Kenapa tak cakap awal-awal? Aku selalu tertanya-tanya pasal hal manusia membiak ni. Sistem kau ni? Cik. Tenang sikit. Lelaki, kau buat apa? Kau? Ini? Aduh. Kau masih tak nak lepas? Aku. Aduh. Kalau tak tekan, dia meradang. Kalau tekan, dia nak pukul orang. Ini bukan cara ni pun. Ada idea. Aduh, kau tenanglah sikit. Mari sini kau. Jahatnya awak. Aduh, hoi. Aduh, awak. Cik, jangan. Lelaki, awak buat apa? Lepas tangan. Lepas, barulah awak cantik. Aduh, sakit. Tahan sikit. Sebentar lagi, okey? Hebatnya awak. Terima kasih. Tadi saya kurang sopan. Tak apa, tadi tu saya pun tak rugi. Saya Tan Mei Ling. Awak siapa? Saya tak panggil. Tadi tu awak yang jerit. Awak. Jerit kuat-kuat. Kalau bukan saya tabah, tempat sunyi begini, entah apa jadi. Saya Ong Hakim. Kelakarnya awak. Oh ya, tadi sakit tak? Aduh, kalau ada orang, tolong urut sikit. Tak sakit dah. Awak. Kenapa awak sini? Saya ketua koperasi. Ginseng kami, entah siapa curi. Saya fikir nak cari ginseng, nak tambah stok. Tak sangka, ginseng tak jumpa. Saya pula tergelincir turun. Alamak, saya cakap ya. Anak dara, seorang cari ginseng. Bahaya tahu. Oh ya, awak sini buat apa? Nampak tak? Nah, saya pun cari ginseng. Ginseng ni macam penumbuk budak, warnanya macam amber. Akar ginseng ini berwarna emas. Secara keseluruhan, macam naga kecil. Agaknya ginseng 1000 tahun. Wah, tak nampak rupanya. Pakar rupanya. Koperasi memang perlu isi stok. Macam inilah, kau jual pada saya. RM1,300. RM2,000.
pada zaman ini, gaji purata setahun cuma RM32.50. RM2,000 sama dengan gaji 40 tahun. Untung besar. Kau rasa sikit ke? Kalau macam tu, saya tambah lagi 100. Oh tak, tambah 300. RM2,300. RM2,300. Saya jual. Deal. Hehehe. Sekali ini dapat RM2,300. Seminggu je aku dah jadi orang beraset RM6,500. Dengan si sistem, cari duit memang senang. 2,300 ni, kau kira lah. Tak payah. Kau dah kira. Saya percaya. Ketua cawangan zaman ini pun tak ada banyak duit. Kalau dia boleh keluarkan RM2,000 sesuka hati, keluarganya pasti bukan orang biasa. Oh ya, lain kali, kalau kau naik bukit cari barang, boleh tak bawa saya sekali? Nak bawa kau naik bukit? Ini... Jangan risau. Saya bayar gaji kau. Sekali RM65. Sekali RM100. Tak ada masalah, boleh. Hehe. Kalau macam tu, kita sepakatlah. Esok, kau datang cari saya di koperasi. Saya pergi dulu. Adik nakal. Adik nakal. Saya pun tak busuk pun. Wangilah. Sis. Sekilo daging babi, cuma habis 65 sen. RM2,000 ni boleh tahan lama juga. Lepaskan aku. Apa kau nak buat? Apa? Tentu saja nak jual kau untuk bayar hutang. Siapa suruh abang kau asyik tak bayar hutang? Abang aku pergi masuk rimba, balik nanti boleh bayar. Lepas, Masuk rimba dapat berapa duit? Abang kau tu, dia dah lama lari. lepas. Sebelum jual kau, biar aku nikmati dulu. Mari ikut aku. Lepaskan. Lepaskan dia aku. Abang. Abang. Tak apa-apa? Kau berhutang dengan aku. Aku ambil adik kau bayar hutang. Aku tolong kau cari jalan. Sikap apa ni? Duit, aku boleh bayar. Dengan faedah, jumlahnya RM780. Dengan hasil masuk rimba kau, duit sikit tak cukup tu. Kau ada ke? Sah. Cuma RM780 je. Bercakap besar semua orang pandai. Tunjuk sikit. Duit banyak macam mana kau dapat? Duit banyak macam mana kau dapat? Hoi, Surat hutang. Kau. Abang, duit banyak macam mana kau dapat? Hari ini bertuah, dapat gali sebatang ginseng. Duit jualan. Hebatnya abang. Nah, daging babi beli hari ini. Malam ni, kita tumis makan. Abang, kau lupa? Rumah kita tak ada kuali. Miskin sampai kuali pun tak ada. Nampaknya kerja masuk rimba kau. Tak boleh berhenti. Aku ke masjidan. Pinjam periuk dari Ailing. Kau tunggu di rumah. Simpan elok-elok ini. Wong Ailing tu cinta idaman si yang punya badan asal. Keluarga si yang punya asal terlalu miskin. Hanya mampu pandang Ailing berkahwin dengan jiran sendiri. Tapi jiran tu orang jahat. Tinggalkan hutang bertimbun. Lalu lari. Tinggalkan Ailing seorang. Bayar hutang sendirian. Lepaskan aku. Bakri berparut pergi sana. Wong Ailing dalam bahaya. hahaha. Hari ini, biar aku puaskan dulu. Faedah pinjaman kau, aku hapuskan semua. Hahaha. Lepaskan. Bakri berparut, lepaskan aku. Lelaki tak berguna. Kau, berhenti. Jauh sini. Ong Hakim, hutang dah kau bayar. Nak buat apa lagi sini? Alamak. Ong Hakim, hutang mesti bayar. Memang patut. Hak apa kau pukul aku?
Ong Hakim, terima kasih tolong aku. Tapi aku tak nak susahkan kau. Pergilah cepat. Dengar sini, hutang bukan alasan untuk ganggu wanita baik-baik. Aku lapor pada Persatuan Kampung. Ni buat jahat dan langgar undang-undang. Masa aku kahwin dulu, dia pun tak datang. Sekarang berani bala aku. Mungkinkah dia tahu aku ada perasaan padanya? Ong Hakim, kau berani, kau tunggu. Hakim, nasib baik kau datang cepat. Aku pun tak tahu. Nak balas budi macam mana? Bagaimana kalau awak boleh minta apa sahaja? Permintaan Wong Ailing memang layak. Jadi cinta idaman pemilik asal. Cantik bergaya betul. Eh. Suami saya tu berhutang banyak, lari, takkan balik lagi. Hakim, apa sahaja awak minta? Termasuk saya sendiri. Saya rasa Kalau awak berani minta, saya berani terima. Bertahun-tahun ni, saya dah tak tahan. saya nak saya nak pinjam kuali. Hehe. Pinjam kuali. Ong Hakim, awak ni memang dungu. Tunggu ya. Hakim, rumah awak lama tak masak ya. Awak ni dah kaya rupanya. Saya beli sikit daging babi. Saya dah lama tak makan daging babi. Awak dah makan? Nak sama-sama? Ini tak baiklah. Apa yang tak baik? Baguslah, cuba masakan awak. Wong Ailing memang terkenal sekampung sekawasan sebagai tukang masak handal. Setiap kali ada kenduri kahwin atau urusan kematian, mesti cari dia. Jom. Sangat Sedapnya wangi. bau. Hahaha. Memanglah, cubalah cepat. Ini kan babi kampung. Tak makan dedak. Dagingnya sungguh wangi. Sebelum pindah zaman ni, setiap hari makan package makan jimat, daging apa pun tak tahu, tak boleh, banding langsung. Sedapnya. Mister, wangi. Wah. Lazat? Mari, Hakim. Hakim. Tadi awak kata awak cari duit masuk rimba. Kalau macam tu, boleh aku ikut? Tak ada masalah. Esok pagi, sama-sama. Cepat makan. Mari, mari. Nanti sampai atas bukit, tengoklah kebolehan aku. Cara aku. Aku tak percaya. Awak boleh tahan. Wah, Wu Ideo ni, lambat laun budak tu akan habiskan dia. Aku kena cari cara nak hapuskan dia. Kenapa? Hakim. Awak rasa aku tua tak? Ailing, muka awak putih gebu, badan pun padat dan anjal. Sangat anjal. Mana ada tua? Jadi awak rasa aku cantik lah. Semestinya cantik. Hakim. Kakak. Sebenarnya, aku suka awak. Oh. Ini Ailing. Aku belum siap lagi. Lagipun sini tak ada orang lain. Jom kita selesaikan dulu. Oh?
Jangan. Wong Ailing si Komel ni berani ambil inisiatif dengan budak tu. Kakak. Bertenang sikit. Alamak. Berapa lama Ailing tahan dah? Gagahnya dia. Nampak lemah lembut, rupanya kuat tahan. Lambat laun, awak pun takkan boleh tahan. Apa-apalah. Jom kita cari herba. Sini saya dah banyak kali datang. Herba dah tak banyak. Itu sebab kau cari tak teliti langsung. Alah, baiklah. Kau cari dulu. Kalau kau jumpa, hari ini saya lepaskan kau. Baik. Mengesan berhampiran. Ada herba berharga, aktif mod pandu automatik. Jangan lari. Tunggu saya. Sistem ni jumpa apa lagi? Hakim, kau lari apa? Jangan lupa, pertaruhan kita dulu. Kalau kau tak jumpa, kau kena ikut saya. Ini keledek. Saya ingatkan gali benda, hebat sangat. Cuma sebiji keledek. Tak berharga pun. Ailing bagi penyodok. Tak mungkin. Sistem takkan dapat kesan keledek biasa. Mesti ada rahsia. Alamak, Hakim, tak apa. Keledek pun okey. Sekurang-kurangnya boleh kenyangkan perut. Takkan sedar selagi tak nampak peti mati. Jangan ingat setiap kali masuk rimba, selalu dapat nasib sehebat ini. Hakim, keledek guna cangkul je boleh. Aduh, guna penyodok payahlah. Ini bukan keledek, ini Faulty. Wah, ini Foti. Hehehe, ini mesti bernilai banyak. wah. Mata saya boleh nampak anggaran harga herba terus. Tahniah, Tuan. Selesai masuk rimba kali kedua, Mata Dewa Tani dapat fungsi penilaian harga. Baru kali kedua dan naik taraf. Hakim, Foti macam ni, berapa harga? Ini nilai 120 ke atas. 120. Bersamaan gaji pekerja. Untuk 3 tahun. Hebatnya kau, Hakim. Ailing, jangan cuma iri hati. Cuba kau cari. Mungkin ada lagi dekat sini. Oh, baiklah. Hakim, aku pun jumpa satu. Fort ini kenapa pelik sangat? Ailing, punya kau bukan sekadar Faulty. Berbentuk manusia. 2 berganding. Lebih berharga. Banyak kali ganda. Wah. Ayo, aku nak gali lagi. Tengok ada lagi tak? Tahniah, Tuan. Berjaya menuai 3 Foti. Kemahiran baharu akan dibuka. Yang orang lain tuai pun. Dikira untuk aku juga. Kemahiran berjaya dibuka. Tuan peroleh kemahiran penjinak binatang. Penjinak segala binatang. Maksudnya Tuan ada sifat yang buat semua binatang berasa mesra. Boleh mengarahkan semua binatang. Baki guna 1 kali. Ada had penggunaan pula. Tuan boleh dapat lebih kali guna dengan kumpul mata pengalaman masuk rimba. Kena rajin masuk rimba lagi. Tak tahu sistem ni. Nak bagi kejutan apa lagi? Hakim, kenapa dengan kau? Tak apa, hehe. Awak ni, Ini Faulty kembar. Nilainya lebih RM300. wah, mahal betul. Alamak. Hakim, wak yang bawa saya ke sini. Wak patut dapat bahagian besar. RM100 pun dah cukup. Tak apa. Kali ini kita lupakan sajalah. Lain kali awak jumpa lagi. Baru kongsi dengan saya. Hakim, awak ni baik sangatlah. Tengoklah, Fort ini dua-dua berpelukan. Kalau kita pun, Awak pun terfikir perkara yang sama ke? alah, sebab saya sayang awak. Haha. Itu, depan sana. Mungkin ada lagi. Kita teruskan cari. Jom. Baik.
Asalkan Hakim mati, Fotini dan Ailing semua jadi milik saya. Hakim, awak memang hebat. Dulu sehari 3 sen pun susah nak dapat. Sekarang ikut awak, saya dah gali banyak herba ubat berharga. Hari masih awal. Jom kita masuk lagi. Hakim, kita balik sajalah. Hari dah gelap. Kalau masuk lagi, sampai tengah hutan, ada binatang buas sana. Alah, tak perlu takut. Ada saya di sini. Bagus jumpa binatang buas. Tepat. Nak cuba kemahiran baru. Jomlah. Hakim kuat sangat. Saya tak lawan dia. Foti ini masih menggoda. Wong Ailing masih menarik. Jangan. Aku perlu fikir cara. Beruang. Aku tak takut. Ini peluang. Aku di pokok. Pukul beruang bangun. Beruang akan kejar Wong Ailing, kemudian Ong Hakim akan selamatkannya. Lalu beruang ini akan makan Ong Hakim. Maka Foti dan Wong Ailing milik aku. Dan juga Ong Lina juga milikku. Ong Hakim, kau kan dimakan beruang. Bukan aku bunuh? Hehe. Beruang. Ini bunyi beruang hitam. Aku kena cepat balik, ingatkan Hakim. 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 Kenapa kau begitu fokus? Panggil pun tak dengar? Hakim. 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 Hakim, ada beruang. Lari, beruang. Ayo. Cuma seekor beruang. Jangan takut. Aku ada. Aku nak cuba kemahiran penjinak ini. Kali ini nak usap beruang. Ayo. Mari biar aku usap. Hakim, lari cepat. Kenapa kau usik dia? Semua salah aku. Aku celakakan Hakim. Manis. Nanti aku cari madu untuk kau makan. Hakim, beruang ni kenapa tak gigit kau? Ini dulu masa kecil dia. Aku pernah selamatkan dia. Betul tak si beruang? Haha. Rupanya kau dengan beruang ni saling kenal. Jangan takutlah. Mari usap sikit. Sedap rasanya. Tak, aku tak berani. Alah, takut apa? Ada aku di sini, mari-mari. Baiklah beruang. Hehe. Beruang, kau lapar ke? Memandangkan kita ada jodoh, abang cari makanan sedap untuk kau. Beruang, tengok arah jari aku. Jalan terus 100 meter. Nampak pokok pain tak? Lepas tu pusing kanan 50 meter. Kemudian jalan terus 30 meter. Lalui batu besar tu, kat pokok dekat batu tu. Atas, sarang lebah ada kat situ. Baiklah, pergi. Hehe. Hakim, kau memang hebat. Beruang pun ikut cakap kau. Memanglah, kemahiran aku ni banyak lagi
Ong Hakim ni mesti dah mati kot. Aku kena lari cepat. Kalau tak nanti beruang buat serang balas mengejut. Bahaya nanti. Banyak lagi hakim. Jadi, kebolehan awak dalam hal itu pun banyaklah agaknya. Alamak, Ailing, kenapa awak asyik fikir pasal tu? Ailing, jangan. Hakim, awak baru saja selamatkan saya lagi. Kalau zaman dahulu kala, saya kena balas budi dengan berkahwin. Wah, Ailing, awak nak cakap apa? Ha. Hakim, lagipun sekarang tiada orang di sini. Bagaimana kalau kita selesaikan hal ni sekarang? Jangan, Ailing. Jangan. Ailing, janganlah. Jangan. Alamak, tak. Dengar dulu, Ailing. Saya sebagai pemuda abad ke-21 yang baik. Kalau awak buat macam ni, saya tak tahan nak tahan. Abad ke-21? Sekarang bukan abad ke-20 ke? Alamak, Hakim. Jangan cakap pasal tu. Saya tak nak. Awak tak rasa bukit ni tempat yang sesuai buat salah? Mari. Sini, alamak. Hakim, Siapa tu tak reti keadaan? Tak nampak orang buat kerja ke? Cik Tan. Hati-hati. Mari bagi saya. Hakim, rupanya awak dah naik bukit awal. Saya tunggu awak lama sangat di koperasi. Tapi tak nampak pun. Rupanya awak kat sini. Oh ya, saya terlupa. Nak pergi koperasi. Cari awak. Jangan lupa lagi lain kali. Baik, Bos Tan. Dia siapa? Dan ini Ketua Cawangan Koperasi Bekalan dan Jualan, Puan Tan. Dan ini jiran saya, Wong Ailing. Hello. Tapi saya nak cakap sesuatu yang tak elok dengar. Anak dara koperasi. Saya ingatkan, hakim kami orang kampung tak layak dengan anak dara berharga macam awak. Kenapa cemburu sangat? Oh ya. Nampaknya dapat banyak herba ya. Pasal ni? Tunggu sekejap. Lonjakan aura roh berjaya diaktifkan. Sekarang, kesan ubat dan tahunya naik. Wang pun naiklah. Nah, sekarang boleh tengok macam mana? 100 tahun dengan banyak lagi Castor Dylier. Semua ni saya nak beli, jual pada kakak lah. Ini tak boleh kot. Tak boleh. Dengar tak, dia kata tak nak jual. Maksudnya, awak dah cari pembeli baru? Pembeli tak ada. Tapi, awak kena urus pengedaran untuk kami. Pengedaran ya betul. Pengedaran ni, kamu jual herba kami. Lepas tu kita kongsi untung. Budak ni memang pandai. Kalau macam tu, dia dapat untung lebih. Tapi kalau aku tak setuju, bekalan herba koperasi takkan cukup. Pada masa depan, ramai orang bermula dari kosong. Jadi kaya melalui pengedaran. Yang paling cemerlang ialah mesin jahit jak. Dengan pengedaran, jualan nombor 1 14 tahun berturut-turut. Aku yang merentas masa ke sini, nak jadi yang pertama. Yang berani cuba. Baiklah, jadi pengedaran. Macam mana nak bahagi? Sudah tentu. Agian 1.9. Kami ambil 9. Korang ambil 1. Macam mana? Aku dapat 1 je. Baguslah. Kau ni, Ong Hakim. Nampak jujur je. Tapi hati busuk betul. Tak setuju ke? Setuju. Isi bekalan ubat dulu, baru cakap. Itu kami yang cari kau ke? Atau Kau kata aku dah sampai sini, tak ajak aku kutip herba ke? boleh, tak ada masalah. Baguslah, adik. Korang berdua pergilah bersama. Aku tak nak masuk campur. Kau nikmatilah saja. Jangan peduli aku. Ailing, kau nak pergi mana? Jaga keselamatan. Lelaki memang suka yang baru, bosan dengan yang lama. Jadi, macam ni kau pergi ke sana. Aku pergi ke sini. Boleh. Jaga keselamatan. Kau juga,
Rupanya herba 3 daun. Hakim, kau memang hebat. Aku selalu kutip ubat. Semestinya ada pengalaman. Tahniah tuan rumah, langkah masuk rimba melebihi 100,000. Dapat lonjakan tenaga 10 kali ganda. Wah, bukan. Ini cuman langkah biasa. Pun boleh tingkatkan tenaga. Wah, sistem ni hebat lah. Kenapa otot aku jadi kuat sangat? Nampaknya kena cuba. Kalau di masa depan, aku mesti jadi juara. Nampaknya kena masuk rimba lagi. Hakim, kenapa kau nampak tak penat langsung? Tentulah. Kalau tak, kita rehatlah. Alamak, tak boleh rehat. Kalau balik sekarang, sudah gelap. Nanti di koperasi, tak ada orang beli herba. Aku tak peduli, tak larat dah. Kalau tak, kau pegang aku. Boleh juga. Kau dah lama nak ambil kesempatan kan? Wei, kau nak pegang ke tak? Tak nak, aku pergi dah. Tahu tak, tempat ni, lepas gelap, ada peluang besar. Makan kau. Liciknya. Baiklah, naiklah. Aduhai. Besar betul. Lembut betul. Selesa betul. Bahu dia luas. Orangnya pun kuat. Pertama kali aku dipegang lelaki. Rasanya pun okey. Hakim, ada beruang hitam. Lepaskan aku. Cepat lari. Macam mana ni? Beruang hitam laju, kita tak larat lari. Tak boleh. Aku tak nak dimakan beruang. Dia datang. Tengok, beruang ni baik. Tadi aku bagi dia madu. Dia balas dengan arnab. Beruang ni, kenapa dia tak gigit orang? Mungkin aku lebih ada daya tarikan. Mulut manis saja. Terima kasih. Tak guna punya Ong Hakim. Suka yang baru, lupa yang lama. Sekarang tinggal Wong Ailing seorang je. Nampaknya Ong Hakim dah kena makan beruang hitam. Hakim. Awak datang cari saya? Perempuan ni Ong Hakim dah mati pun. Awak masih ingat dia. Bakri berparut, lepaskan saya. Lepaskan. Hari ni awak kena ikut aku. Kalau tak, aku akan bunuh awak sekarang. Jauh sikit. Lepaskan saya. Lepaskan Bakri berparut. Lepaskan. Itu suara Ailing. Jom. Jangan datang. Lepaskan saya. Berhenti. Lepaskan saya. Awak manusia atau hantu? Tentulah hantu. Jangan datang dekat. Si beruang kecil serang. Beruang hitam. Jangan kejar aku. Jangan kejar. Awak okey tak? Hakim, awak tolong saya lagi sekali. Kali ini, apapun saya mesti balas budi awak. Hakim, malam ni datang rumah saya. Saya layan awak baik-baik. Tak boleh biar awak tolong percuma. Hakim, tinggal di rumah saya. Katil 2 orang saya, besar dan luas. Ini Pergi rumah aku selesa. Malam ni ke rumah aku. Aku baru belajar beberapa teknik baru. Pergi rumah aku, katil aku selesa. Misi sistem. Jual semua gastrodialier. Hadiah, sebotol cecair pertumbuhan-tumbuhan tahap dewa. cecair pertumbuhan-tumbuhan tahap dewa. Nama pun dah hebat. Aku kena siapkan misi cepat.
Alah, dah lah, jangan gaduh. Cepat pergi koperasi bekalan dan jualan. Jual herba ubat ni. Semua mari tengok. Gastrodia liar baru sampai. Ada juga Forti 100 tahun. Hari ni ramai sangat orang. Ginseng yang awak bagi dulu, aku potong kecil-kecil, jual pada lebih 10 pelanggan. Kata mereka kesannya bagus. Sebab itulah herba ubat koperasi kami. Jadi tumpuan. Gastrodia ni berapa sekilo? Jual harga berapa sesuai? Gastrodia. RM195 sekilo. RM195 sekilo? Gastrodia apa mahal sangat? Gastrodia biasa, cuma RM13 sekilo. Betul lah. Gastrodia liar ni boleh jadi ubat dewa ke? Gastrodia 100 tahun aku ni. RM195 pun mahal lagi. Betul tu. Gastrodia 100 tahun ni, kau jual RM195 sekilo. Ini pun mahal ke? Kalau betul Gastrodia 100 tahun, memang tak mahal. Alamah. Betul ke palsu? Siapa tahu? Hakim. Kalau boleh murah sikit lah. Tak payah. Gastrodia aku ni memang bernilai harga ni. Nampaknya aku kena cari peluang. Nak buktikan. Aduh, kepala aku sakit sangat. Mengesan pesakit muncul. Hidu gastrodia ni boleh rawat sakit kepala. Boleh sembuhkan sakit kepala. Hidu je dah berkesan. Aku tengah pening tak tahu. Macam mana nak buktikan Pak Cik ni memang penyelamat aku? Adik, kau ada gastrodia tak? Dia jual Gastrodia RM195 sekilo. Kata dia Gastrodia 100 tahun. Ha? RM195 sekilo? Adik kau ni pun mahal sangatlah. Abang, gastrodia kami ni mahal ada sebabnya. Apa sebabnya? Tak pernah nampak. Jual mahal sangat macam ni? Betul lah. Budak nampak baik je. Hati kenapa hitam sangat? Jangan cakap sembarangan. Kami berniaga ikut hati. Gastrodia ni berbanding gastrodia biasa. Kuasa ubat 20 kali ganda. Kau kata 20 kali ganda. 20 kali ganda lah. Mana boleh. Hidu je dah berkesan. Nah, betul cakap awak. Gastrodia ni kena hidu. Memang ada kesan. Bolehlah kau menipu. Kalau betul ada kesan macam tu, aku makan pemberat dacing tu. Bagus. Awak yang cakap sendiri. Adik, boleh tak murah sikit? Aku betul-betul perlukan benda ni. Abang, saya tak jual pada awak dulu. Awak cuba hidu dulu. Kalau ada kesan, barulah awak putuskan nak beli ke tak. Ini. Saya rasa kepala saya terus jadi segar. Kepala pun tak sakit dah. Rasa macam balik zaman muda 20 tahun. Apa kesan sangat? Upah pelakon kan? Kak, awak pun cuba hidu? Rasa macam balik zaman 18 tahun. Segar dan ceria betul. Nampaknya gastrodia liar ini memang tulen. Cuma hidu dah ada kesan. Harga RM300 sekilo tu langsung tak mahal. Tadi siapa cakap nak makan pemberat tu? Tadi, siapa kata nak makan pemberat? Adik, saya salah. Saya kurang pengetahuan. Saya minta maaf, maafkan saya. Kak, bergurau je. Jangan ambil hati. Gastrodia liar ni, awak nak lagi ke? Baik, saya ambil semua. Tunggu. Budak, awak nak naikkan harga ke? Kami takkan naikkan harga, tapi kami nak hadkan pembelian. Satu orang had 1 kilo. Budak, mana ada orang buat bisnes macam ni? Kenapa kena hadkan? 1 kilo pun dah cukup. Ubat ni untuk semua orang, sembuhkan penyakit. Saya nak jual pada lebih ramai orang, bantu lebih ramai orang. Baiklah, bagi saya 1 kilo. Baik, Saya pun nak 1 kilo. Saya pun nak. semua orang sila beratur. Tunggu sekejap. Bagi abang ni dulu. Wah, adik. Saya cuma ada duit sikit ni. Boleh tak beli seaun?
Tak payah, abang. Saya bagi satu kati je lah. Alamak, tak payahlah. Tuan sudi tolong saya makan ubat ni. Maknanya Tuan percaya saya. Ini ubat yang Tuan patut dapat. Abang. Tak bolehlah macam ni. Sekarang dah zaman baru. Kenapa buat macam ni? Cepat bangun. Abang, balik nanti. Rebus ubat ni, sakit kepala Tuan tu. Nanti sembuh punya. Wah, adik. Terima kasih banyak-banyak. Ini. Nasib baik ada Tuan, adik. Semoga cepat sembuh. Terima kasih. Saya nak satu kati. Saya pun nak. Hebatnya kau. Cepat betul, Gastro Dia Liar habis terjual. Gastro Dia Liar ni apa sangat? Yang utama tu 40. Tahniah, Tuan. Gastro Dia Liar habis dijual. Hadiah, sebotol cecair pertumbuhan tahap dewa. Inikah cecair pertumbuhan tahap dewa? Sistem cecair ni guna macam mana? Apa kesannya? Sistem, macam mana nak guna cecair pertumbuhan ni? Apa kesannya? Cairkan dalam air. Siram pada pokok. Boleh tingkatkan kadar tumbuh. Hasilkan tumbuhan tahap dewa. Tumbuhan tahap dewa tu apa? Contohnya, siram pokok pik. Boleh hasilkan pik syurga. Pik syurga? Yang Sun Wukong makan tu? Bagus ni, balik mesti nak cuba. Ini apa? 40 Liar, RM325 sekilo. Barang budak ni bawa mesti berkualiti. Malangnya duit tadi. Habis beli Gastro Dia. Forty 300 tahun. Wah, pakcik ni pakar rupanya. Orang tua ni? Siapa pula? Dia pun tak kenal, dia doktor tradisional. Yang terkenal ni, gelaran tangan suci Kong. Nenek moyangnya doktor istana. 40 ni saya ambil. Baik, pakcik. Ini 40 Liar. RM325 sekilo. 2 kilo lebih, RM1,050. Terima duit. Nah, bungkus dalam beg ni. Sejodoh ini pun boleh untung banyak. Saya ada lagi sejodoh kembar. Yang kembar. Ini duit pun tak boleh beli. Budak, kalau kedai awak memang ada, saya bayar 3,000, tak 5,000 saya ambil. Pakcik, dia cakap main-main je. Poti kembar bertangkai satu ni sangat berharga. Kedai kecil kami mana ada. Sayangnya, Hilang lagi peluang. Jom kita pergi. Hakim, kenapa awak tak jual? Itu RM5,000. Aileng, kalau tak, awak jual je 40 kembar tu pada saya. Kalau nak, ambil je. Saya tak kenakan duit pun. Mailing, kira. Berapa kita jual? Baik. Jumlahnya RM20,000. RM20,000? Berapa banyak tu? Alamak, seumur hidup aku pun tak habiskan duit ni. Harga barang kekal macam zaman ni memang tak habis seumur hidup. Tapi bila masuk abad ke-21, RM20,000. Setahun pun tak cukup. Kita berdua dapat berapa? Saya kira lagi. Agihan 19. Awak dapat 18,000. Hakim dapat lebih banyak, 15,000. Ailing, awak dapat 3,000. Kalau 40 kembar tu terjual, lagi 5,000 untung. Aduh, tapi 3,000 pun dah banyak. Agihan 19, rupanya aku untung 2,000. Untung besar. Tengoknya. Terima kasih.
Wong Ailing, 3,000 awak. RM1,950. Wah, tebalnya rupanya. Sepanjang hidup aku, tak pernah nampak duit sebanyak ni. Wong Ailing. Nah, ini RM6,500. 40 awak tu, aku beli. Alamak, Ong Hakim. Walaupun aku memang perlukan duit, tapi 40 ni, awak yang bawa aku cari. Ini usaha awak. Kalau macam tu, bahagi 2 je lah. RM1,250. Wait, kalau awak tak nak lagi, lain kali aku tak ajak awak dah. Ambil. Ong Hakim, aku jual ke awak boleh tak? Jangan tak ajak aku. Tak apa. Ong Hakim, awak nak 40 ni buat apa? Jangan-jangan, dalam hal tu, pun nak jadi kuat. Alamak, kakak Wong Ailing. Apa yang awak fikir ni? Aku ambil 40 ni nak tanam? Wah, awak ni memang terir lah awak. Pas betul nak cuba cecair pertumbuhan-tumbuhan tahap dewa ni. Hari dah nak malam. Kita kena balik. Nanti kita banyak kerjasama lagi. Kerjasama yang baik. Jom kita pergi. Cuaca ni, macam mana boleh berubah mendadak? Sini ke kampung kita, ambil 2 jam lagi. Ong Hakim, kita tak sempat balik dah. Tak sempat, tak payah balik lah. Tinggal je sini. Awak ni tak selesa pula aku. Tak cukup tempat tidur pun. Sekatil pun, rapat-rapat sikit, boleh je tidur. Mesti muat. Takkan aku lelaki ni kena diapit 2 orang perempuan semalaman? Dua jelita ini, siapa tahan? Hakim, awak naik katil lah. Malu-malu apa lagi? Ini betul ke? Mari sini. Kami percaya awak takkan buat apa-apa pada kami. Awak percaya aku, tapi aku tak percaya diri sendiri. Aduh, aku tidur atas lantai saja. Siapa kata tidur di antara 2 gadis cantik? Itu bagus. Tak boleh buat apa-apa. Itu paling seksa. Tidur atas lantai pun okey? Gadis dari bandar ni, langsung tak tahu malu. Tak boleh, aku kena lebih agresif. Kalau tak, nanti Hakim diambil dia. Hakim sehari, dah dapat RM20,000. Kuat lagi. Lelaki macam ni jarang jumpa. Aku kena ambil inisiatif. Kalau terlepas, susah nak jumpa yang sebaik ni. Alamak, Ailing. Tak boleh, tak boleh. Ailing. Alamak, Ailing. Jangan. Kalau Cik Tan terjaga, macam mana kita nak jual barang kat dia nanti? Tidur. Ong Hakim ni, macam mana dia berubah? Dulu setiap kali jumpa aku, mata tak lepas. Ong Hakim dengan Wong Ailing, hubungan apa sebenarnya? Hakim suka dia ke? Baru habis hujan, herba dah nak tumbuh. Lepas beberapa hari hujan kering, kita ni kena naik bukit masuk rimba lagi. Hakim, awak duduk mana? Nanti saya cari awak. Baiklah, saya duduk. Nak cari siapa? Ayah. Ayam. Ayah datang buat apa? Ayah datang kali ni nak bawa kau ke luar negara. Ayah, saya dah cakap banyak kali. Saya tak nak pergi. Tempat ni ada apa bagusnya? Kecil dan usang. Ayah dekat luar negara. Ada satu jalan punya kedai semua milik ayah. Keluar rumah naik Rolls Royce. Pergi jauh naik helikopter. Tak ke lebih baik dari sini? Cik Tan, ikutlah Bos Tan balik ke luar negara. Bos Tan sekarang kekayaan dekat luar negara. Boleh masuk 5 teratas. Luar negara memang bagus. Tapi sini, tempat saya lahir dan membesar. Koperasi bekalan dan jualan ni, walaupun kecil dan usang, tapi boleh sediakan barang keperluan. Untuk orang kampung, saya rasa sangat bermakna. Bodoh. Hidup senang tak nak. Sanggup susah kat sini. Macam mana ayah boleh dapat anak? Sebodoh ni. Saya... Pukullah! Awak. Bos Tan, janganlah sampai begitu. Nampaknya, awak suka jawatan ketua cawangan dan cukup yakin dengan kebolehan awak. Mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Kita adakan 3 ujian. 2 menang daripada 3. Kalau awak menang, saya tak akan ganggu awak lagi.
Kalau kalah, ikut saya. Balik ke luar negara. Apa 3 ujian itu? Penilaian barang, kemampuan tambah stok, dan kemampuan jaga barang. Saya dah jadi ketua cawangan 3 tahun. Semua ini saya mahir. Baik, saya terima. Tapi awak mesti tepati janji. Kalau saya menang, awak tak boleh paksa saya lagi. Tentu saya tepati. Sekarang, kita mulakan ujian pertama. Kita berdua sedia satu barang. Biar pihak lawan nilai, siapa teka harga paling dekat, dialah pemenang. Baik, kamu sedia barang dulu. Goji grade utama RM2 sekilo. Biar saya tahu harganya. Coba kamu beritahu, berapa harga sekilonya? Goji grade utama RM2 sekilo. Pemuda ini sebenarnya siapa? Boleh nampak harganya? Dengan sekali pandang, Hakim, memasuki rimba awak memang pakar, tapi soal menilai harga, awak masih kurang. Lihat warna goji ini terang, tekstur padat, ini pasti Raja Goji. Harganya lebih dari RM2 sekilo. Oi, dengar sini. Ini Goji grade utama, bukan Raja Goji. Hakim, ikut cakap dia lah. Dia dah lama berniaga. Banyak tahun dah. macam mana? Cepat sebut harga. Ini Raja Goji, RM4 sekilo. Goji grade utama, RM2 sekilo. Sayangnya adik ni tepat tekaannya. Macam mana boleh? Rupa Goji ni cantik sangat. Mana mungkin grade utama je? Goji ni, dia sab belerang sebab tu warnanya merah terang. Awak tipu. Awak ketua cawangan koperasi bekalan dan jualan. Berdasar macam ni pun, tak reti nak bezakan barang tiruan. Tak reti langsung. Tak layaklah. Anak, pusingan ni awak kalah. Sekarang giliran awak tunjuk barang. Baik, tunggu. Tengok ni, berapa sebotol arak ni? Ini Ini arak Shifeng. 60 darjah. RM7 sebotol. Betul jawapan awak. Cuma rasa sekali boleh jawab tepat. Tak silap langsung. Orang ni siapa sebenarnya? Saya tak seberapa. Cuma pengurus pembelian di bawah bos Tan. Pusingan ni awak dah kalah. Seterusnya, perlu menang 2 pusingan. Baru boleh terus kekal. Sebut pusingan kedua. Baik. Pusingan kedua. Isi semula stok. Saya ni ada saluran bekalan seluruh negara. Mana-mana barang dalam seminggu boleh siap bekalan. Aku cuma ada 8 saluran pembekal. Dan ada bahan perlu beli sendiri. Pusingan kedua ini kalah lagi. Ya, aku kalah. Tunggu. Siapa kata dia kalah? Banyak saluran pembekal, tak semestinya cepat isi stok. Budak, nak mengelak? Siapa mengelak, cukup cakap, kita uji amal. Kau sebut apa nak diisi, lihat siapa dulu dapat. Mana? Baik. Maka kita bertanding. Artifak gangsa. Teh Khairul, kau cuba sebut. Satu artifak gangsa, berapa lama kau boleh dapat? Seminggu. Dalam seminggu, jamin dapat. Budak, kau berapa lama? Gangsa ini sangat berharga. Mana nak cari? Artifak gangsa, jauh di mata, dekat di hati. Dekat di hati? Budak, tak dapat ke? Kalau tak dapat, mengaku kalah. Tak malu. Siapa kata aku tak dapat?
Degil sungguh mulut kau. Kau cakap, berapa lama kau perlukan? Aku cuma perlukan 5 minit. Apa? Ailing, inikah kawan kau? Cakap tak tentu hala. Bersama orang macam ini, kau boleh terpengaruh. Alamak, Hakim. Aku tahu kau nak tolong, tapi jangan sembang kosong. Artifak gangsa ini berharga. Koperasi bekalan dan jualan aku tak ada. Jangan risau. Kau tak sangka aku tak jumpa kan? Aktifkan mata Dewa Tani. Paku ini artifak gangsa. Apa? Nampaknya memang gangsa. Sebiji paku. Mana mungkin artifak gangsa? Kalau tak percaya, pergi buat penilaian lah. Wait je. Pergi nilai. Ni paku keranda bangsawan zaman Johor Barat. Ni artifak gangsa. Lagipun dari zaman Johor Barat. Ni harta tak ternilai. Ini mana mungkin? Hakim, hebatnya kau. Ini pun boleh nampak? Tak sampai 5 minit. Hakim dah cukup rendah hati. Ayah, pusingan kedua ni, kita menang. Dalam bilik ni, mana ada paku keranda? Hakim tak sangka langsung. Aku tinggal di koperasi lama dah. Tak ada sesiapa sedar. Paku ni rupanya gangsa. Nasib baik je. Jangan gembira awal. Ada lagi satu pusingan? Nak tengok macam mana kamu menang. Cakaplah, ketiga apa? Pusingan ketiga, banding kebolehan jaga barang. Tak ada masalah. Aku tidur dalam koperasi setiap hari. Barang aku takkan hilang. Tak semestinya. Kalau orang aku rampas, Rampas? mari sini. Ini dari negara lapan gua. Juara taekwondo, Yusuf Rahman. Asal kamu boleh kalahkan dia. Pusingan ketiga ni, kira kamu menang. Apa? Bergurau kah ni? Juara taekwondo, siapa boleh lawan? Kamu bertiga lawan sekali. Ayah, apa kaitan dengan kebolehan? Jadi ketua cawangan? Kalau kena rompak, barang selamat ke tak? Kalau selamat, memang ada kaitan lah. Tak boleh, alasan tu dipaksa. Ala lawan saja kan? Aku boleh. Hakim, dia juara taekwondo. Juara taekwondo macam mana? Jumpa beruang hitam pun aku tak takut. Alamak, tak pernah tengok dunia ke? Tak tahu apa-apa. Hakim, jangan nakal. Aku tak nak kau ada apa-apa. Kau risau kat aku ke? Bila dah ni, masih nak bergurau. Mula. Aku nak pukul kau jadi kasut kulit. Berhenti. Berhenti. Nak lawan ke tak? Tak nak lawan, mengaku kalah lah. Sah. Aku bagi tahu, aku kuat sangat. Kalau pukul kau mati, tak elok. Kalau bunuh kau, aku kena tanggung nyawa. Lebih baik, kita tukar cara yang lebih selamat. Budah. Tadi bukan cakap kuat? Pakcik tengok ni. Penumbuk aku sebesar beg pasir, lembu pun boleh bunuh. Aku takut dengan kau. Aku rasa... Bukan boleh bunuh lembu, tapi boleh tiup mati lembu. Taekwondo memang bahaya. Aku rasa baik kamu bertanding, angkat berat. Bagus. Bagus nih, Hakim. Kita bertanding angkat berat. Tak ada masalah. Mari, angkat alat tunai.
Ini semua barbel untuk acara angkat berat. Angkat macam ni lah. Bagus. Lupa nak beritahu. Yusuf Rahman tu atlet 2 acara. Dia juara angkat berat. Sebelum jadi juara taekwondo, Memang aku tahu, ayah takkan bagi mudah. Nampaknya, aku kena tinggalkan sini je. Yusuf, kau dulu bagi budak ni rasa apa erti kuat sebenar? Satu sisi 130 kg, kalau tambah dua-dua, jadinya 260 kg. Maknanya 520 kati. Menang sekalipun apa? Kali ini tetap kalah. Tengok baik-baik orang kampung. Saya nak tunjuk ajar kat kau. Ini 500 kati tau. Dia betul-betul angkat. Alamak, kena tipu ayah lagi. Anak dara aku ni, cara masih mentah lagi. Kau nak angkat lagi ke? Tentulah angkat. Cuma 500 lebih. Kati je pun. Janganlah berlagak sangat. Aku nak tambah semua. Plat pemberat ni. Tak, Hakim, jangan cakap sembarangan. Semua ini kalau ditimbang, mesti ada 500 kg. 500 kg, juara dunia pun tak mampu angkat. Juara dunia pun taklah hebat sangat. Kau ni terlalu angkuh. 500 kilogram. Tahu tak beratnya? 500 kilogram pun taklah berat. Satu tangan pun boleh angkat. Satu tangan? Tak takut orang gelak terkencing-kencing ke? Bertanding dengan orang macam ni? Memalukan betul. Kamu semua tengok baik-baik. Alamak, cepatlah nasihat dia. 500 kg ni bukan main-main. Biarlah. Kalau tak boleh angkat, dia pun akan berhenti sendiri. Ini mustahil. Ini 500 kg tau. Dia angkat dengan satu tangan. Tak mungkin. Tak. Dia cuma guna 2 jari. Langsung tak logik. Macam mana? Dah mengaku kalah? Aku mengaku kau memang hebat. Saya mohon diri. Hakim. Kuat betul kau. Saya tak sabar nak tahu. Bagaimana dengan kemahiran lain awak? Kak Wong Ailing, macam mana awak boleh terfikir pasal hal tu pula? Sebabnya tak pernah puas hati. Ayah, pusingan ni kita menang. 3 pusingan, 2 menang. Ayah takkan mungkin janjikan. Aduh, kalah terimalah. Ayah tak akan paksa awak lagi. Terima kasih, ayah. Ayah memang tak boleh buat apa-apa dengan awak. Adakah awak betul-betul tak mau hidup bersama ayah? Bukan tak nak. Saya tak boleh tinggalkan ini. Pak Cik Tan, izinkan saya beri cadangan. Bagaimana kalau Tuan teruskan usaha di sini? Tempat ini terlalu ketinggalan. Tiada apa yang boleh dibangunkan. Pak Cik Tan, memang negara Suria ketinggalan sekarang, tapi ini cuma sementara. Pada masa depan nanti, pasti akan jadi lebih baik. Kita juga akan menjadi ekonomi kedua terbesar di dunia dan akan jadi makmur. Harapnya begitulah. Boleh kita bincang di tempat lain?
Pergilah. Baik. Oh ya, Apa lagi nak cakap? Pasti dia suka pada Hakim. Nak jadikan dia menantu? Ayah saya ni buat hal saja. Janganlah berpura-pura. Kalau berani, pergi halanglah. Saya... Mereka nak berbincang. Apa saya nak halang? Alamak, pura-pura. Pura-pura apa? Saya rasa awak memang ada perasaan terhadap dia. Tak ada kena-mengena dengan awak. Saya tak akan mengalah. Siapa Hakim pilih nanti, tengah kemampuan masing-masing. mari. Ya, Duduklah dulu. Pakcik, apa yang nak dibincangkan? Buat dengan mailing sekarang. Sampai tahap mana? Tahap mana maksudnya, Pakcik? Saya dengan mailing, cuma kawan, Ada tak hubungan baru jumpa terus cium? Kalau beritahu dia, saya pasti kena pukul mati. saya jadi tak faham. Kamu berdua dah sampai tahap ni, masih nak kata kawan? Tak adalah. Pakcik, saya dengan ketua cawangan TAN ni cuma kawan biasa je. Kalau macam tu, anak perempuan saya macam mana? Ketua cawangan TAN ni cantik, perangai pun baik. Kalau dah rasa okey, kenapa tak cuba ke arah tu? Atau tak minat anak saya? Taklah. Sama sekali tak. Ketua cawangan TAN memang bagus. Baguslah. Lepas 3 ujian tadi, saya rasa awak ni orang yang berkebolehan. Masa depan awak cerah. Nanti, kalau awak suka anak saya, terus sahaja ambil. Saya pasti sokong sepenuhnya. Pakcik, kenapa Pakcik yakin sangat saya boleh dapatkan ketua cawangan TAN? Hahaha. Pandangan mata. Dari pandangan mata Ailing, saya dah nampak. Dia ada perasaan pada awak. Tapi perempuan ni tak nak cakap terus. Oh, You pun jangan rasa tertekan. Berinteraksi macam biasa je lah. Kalau jodoh, jodoh lah. Kalau tak, jadi kawan je. baik Pakcik. Ini, ambil lah. Pakcik, ini tak boleh ambil. Sama sekali tak boleh. Saya nak balik dah ni. Saya harap awak boleh tolong jaga Ailing sikit. Ini anggap saja duit perlindungan. Pakcik, Ailing kawan baik saya. Jaga dan lindungi dia. Memang patut. Kalau awak tak ambil, saya pun tak tenang. Tolonglah. Pakcik, kalau awak percaya saya jaga untuk mailing. Ya, jangan risau. Pakcik, selagi saya ada, saya pasti lindungi mailing. Baiklah. Seperti kata awak, kalau negara Suria maju nanti, saya akan bina kilang di sini. Cuman dalam beberapa tahun ni mungkin tak boleh. Pakcik minum teh. Sudah. Anak, kalau ada peluang, harap awak datang jumpa saya di luar negara. Saya akan pergi. Budak? Ingat kata-kata saya. Jumpa lagi nanti. Selamat tinggal, Pakcik. Jumpa lagi. Ayo. Ayah cakap apa dengan awak? Ayah awak tak cakap apa-apa pun. Cuma suruh saya jaga awak baik-baik. Awak tak cakap pasal pengalaman pertama kita jumpa, kan? Pengalaman apa? Hakim, sebenarnya pengalaman apa? Pokoknya, kalau awak berani cakap, awak habislah. Saya dah lama lupa. Awak dah lupa? Itu lagi tak boleh. Ayo. Aduh, sakit. Ayo, Cik Putri. Cakap pun tak boleh. Awak nak buat apa sebenarnya? Ingat dan simpan dalam hati. Baik. Hakim, hari ini awak angkat barbel seberat tu, lepas tu bawa saya balik naik basikal. Saya urut untuk awak, supaya relax. Ayo, tak payah, saya tak penat. Hakim, kenapa? Jadi sehebat ni, aku ingat dulu, awak cuma orang biasa je. Baru nak sedar. Dulu-dulu, penakut sangat. Tak berani buat apa-apa. Awak tolong aku banyak.
Aku pun tak tahu nak balas budi macam mana. Balas apa? Aku ni perempuan, cuma boleh serahkan diri aku. Berhenti, awak. Ha. Kenapa? Awak sebebel itu ke dengan aku? Bukannya awak kata, aku ni cantik ke? Awak memang cantik. Kalau awak rasa terhutang budi dengan aku, lain kali masuk rimba. Awak jangan risau. Masa masuk rimba nanti, aku bayar gaji, tapi barang-barang semua milik aku. Faham. Lelaki perempuan berdua. Borak apa ni? Bakri berparut, kau buat apa kat sini? Bakri, kau datang nak apa? Wah. Dah pakai baju baru? Hidup dah senang rupanya. Jangan nak masuk campur. Kau tak dialu-alukan sini. Cepat pergi. Tak kena mengena ke? Laki kau hutang aku RM1,950. Hari ni nak bayar ke? Duit ambil, habis cerita. Baru berapa hari? Dah dapat banyak duit? Memang hebatlah. Hutang dah bayar. Sekarang boleh pergi? Duit dah bayar. Tapi ada orang punya hal belum selesai lagi. Ong Hakim, jangan buat-buat mati. Tempoh hari, kau hampir-hampir buat aku dimakan beruang hitam. Nasib baik aku pandai panjat pokok. Nasib baik aku pandai panjat pokok. Kenapa tenaga dia lagi kuat dari dulu? Kali ni aku ada orang, aku tak takut pun. Ong Hakim, kali ni aku mesti habiskan kau. Semua orang serang. Hakim, kau memang berani betul. Dia ni, macam mana boleh lawan sehebat ni? Hakim, maafkan aku. Aku takkan cari kau kacau lagi. Bukan nak habiskan aku ke? Hakim, ampunkan. Aku buta, tak kenal orang hebat. Dah berani nak buli orang lagi? Tak berani, tak berani. Kalau lagi buli Wong Ailing, kaki korang aku patahkan. Cepat ke sana. Aku dah balik. Haha. Alamak. Abang beli basikal? Biar senang nak pergi mana-mana. Wah, jenama Phoenix. Jenama terkenal ni. Abang, hebatnya abang. Bila-bila hari, abang ajak kau naik. Terima kasih abang. Ini apa? Wah. Baju beli untuk aku? Cuba pakai, tengok muat ke tak. Kalau tak muat, abang belikan lagi. Baik. Hehe. Tada! Memang baju buat orang kelihatan bergaya. Lina pakai baju ni, nampak cantik sangat. Abang, cantik tak? Cantiknya, adik aku ni pakai apa pun nampak segap. Memang cantik. Abang baik sangat pada aku. Nanti, aku mesti rajin belajar. Bila dah masuk universiti, aku bawa abang hidup senang. Aku nak belikan abang makanan sedap, pakaian elok. Bila aku masuk universiti nanti, aku bawa abang hidup senang. Aku nak belikan abang makanan sedap, pakaian elok. Baiklah. Abang, tunggu je aku bawakan abang hidup senang. Datang ke dunia ni, ada seorang adik perempuan, selalu bising-bising, taklah rasa sunyi sangat.
Weh, abang. Cepatlah cakap. Kat luar tu, abang dah ada kakak ipar ke? Ha? Apa kau mengarut ni? Kalau tak, kenapa semalaman tak balik rumah? Aku ingatkan, abang tidur dengan orang lain. Aduh, abang, kenapa pukul aku? Aku dah besar dah. Hal orang dewasa ni, kau budak mana faham? Pergi bilik buat kerja sekolah. Oh, Sekarang ni, masa nak cuba cecair pertumbuhan ni. Macam ni lah, tunggu semalaman. Wah! Semalaman, satu pokok 40, jadi 2 pokok. Maksudnya, semalaman aku untung RM3,250. Malangnya cecair pertumbuhan tu sikit sangat. Tak boleh, kena banyakkan lagi. Hehehe. Ailing, Ailing. Ailing masuk rimba ke? Ailing, pergi kutip herba ke? Ha? Ailing ada masalah? Saya dah bayar hutang pada Bakri berparut. Sekarang saya tak ada duit. Mengarut! Bakri berparut dah bagi tahu saya. Kau dengan si celaka Ong Hakim tu cari herba, dapat untung ribuan ringgit. Macam mana boleh tak ada duit? Saya tak akan bagi. Kalau bagi kau tetap akan pergi judi. Kalau tak bagi, saya pukul mati kau hari ini. Berhenti. Berhenti. Bagus, lelaki luar. Berani dah datang rumah ya? Kau. Ah! Sentuh perempuan aku berani lagi pukul aku, kau. Cuba sentuh dia lagi. Ong Hakim. Ini perempuan aku, bukan perempuan kau. Nak pukul macam mana pun aku suka. Apa kaitan dengan kau? Sekarang baru kau tahu. Dia perempuan kau. Dulu kau lari hutang. Kenapa tak fikir? Dia perempuan kau. Sekarang Wong Ailing ada duit, kau balik semula. Macam mana lelaki ni? Ah, Hakim. Lepas tangan saya salah. Saya salah lah. Ah! Hakim, saya nak adu hal ni kat Persatuan Kampung. Wong Ailing isteri saya. Duit dia milik saya. Dia mesti bagi saya. Pergi. Sekarang pergi. Baik, pergi pun pergi. Jangan pergi. Kau pergi. Sekarang pergi. Baik, pergi pun pergi. Jangan pergi. Sekarang baru tahu takut ya. Ailing, kau takut apa? Kau yang betul dalam hal ni. Tak boleh pergi. Saya tak malu nak tanggung malu ni. Tak payah aku ikut pun boleh. Tapi beri aku RM1,000 dulu. Aku nak menang balik. Semua yang hilang malam ini. Hey Ong Hakim, ini duit aku. Ailing, jangan bagi dia duit ni. Esok baru beri dia 1,000. Duit ni nanti habis kau habiskan. Macam mana ni? Korang berdua, ceraikan. Ceraikan. Tak boleh. Mana ada perempuan baik bercerai? Nanti jadi bahan kutukan orang. Ailing, sakit lama baik sakit sebentar. Ini sekarang bukan zaman dulu. Hak cerai itu hak kau. Nak cerai boleh. Bagi aku RM50,000. Baru aku setuju cerai dengan dia. Nak cerai boleh. Bagi aku RM50,000. Baru aku setuju cerai dengan dia. Baik, RM50,000 aku boleh beri. Tapi aku ada syarat. Rumah ni mesti jadi hak Ailing. Rumah buruk je pun. Aku boleh beri dia. Tapi RM50,000 ni, kau ada ke?
Dalam seminggu aku beri, Siapa tak pandai cakap besar? Dalam kampung ni, yang paling kaya pun cuma ada RM20,000. Aku kata boleh, mesti boleh. Baik kak, bagi aku RM10,000 dulu. Nak tengok betul ke tak? Kalau tak ada, jangan berlagak hero kat sini. Jangan ingat aku budak kecil. jadikan duit ini sebagai cagaran. Baik, saya tulis sekarang. Abang Hakim, baki RM32,500. Minggu depan saya ambil. Dah dapat RM6,500. Kali ini mesti menang balik. Habis semua, Hakim, kenapa bagi dia duit? Tak apa. Cuma RM6,500. Tapi nanti awak kena bayar dia RM32,500. Duit sebanyak ni. Tak tahu nak bayar balik macam mana. Boleh kerja untuk saya. Setiap hari, gaji RM130. Sebulan jadi RM6,000. 5 bulan habis bayar. 130 sehari memang banyak. Terima kasih, Hakim. Hakim, sebenarnya saya nak guna saya punya... Henti. Kita masuk rimba lah. Mari, Cuma ini. Gunung itu cuma ada ini. Ni boleh jual RM1,300. Ni awak punya RM1,800. Alamak, herba ubat atas bukit ni. Lama-lama habis juga. Walaupun saya boleh nampak herba seluruh dunia. Tapi tempat terlampau jauh. Tak berbaloi pergi. Nampaknya kena tanam herba. Herba atas bukit ni. Lama-lama habis juga. Walaupun saya boleh nampak herba seluruh dunia. Tapi tempat terlampau jauh. Tak berbaloi pergi. Nampaknya saya kena tanam herba. Misi dibuka. Tuan rumah cuma perlu tubuhkan pasukan masuk rimba. Hadiah 10 botol cecair pertumbuhan suci. Cecair pertumbuhan. Walaupun 10 botol dah banyak. Tapi cepatlah tubuh pasukan masuk rimba. Ong Hakim, ada ke herba di bukit? Habis digali? Alah, bukit tu tak ada. Tempat lain masih ada lagi. Jangan risau pasal herba. Serah pada aku. Wahai penduduk kampung, haha. Hari ini panggil semua datang. Nak tubuh satu pasukan masuk rimba. Kita sama-sama masuk rimba cari duit. Dah lama dengar, Ong Hakim masuk rimba dapat duit. Dia masih ingatkan kita semua. Orangnya memang baik. Ya, betul. Ong Hakim bukan jenis orang yang mementingkan diri sendiri. Ong Hakim, kami dah berbincang. Semua setuju ikut awak kerja. Tapi upah macam mana nak kira? Alah, semua jangan risau. Seorang sehari RM3. RM3? Alamak, sebulan pun tak dapat. RM3. Tak boleh bagi tinggi sangat. Kalau tak, semua nak ikut aku masuk rimba. Tak terurus aku nanti. Itu satu hal. Nanti kalau penduduk tak nak tanam padi lagi, ketua kampung mesti larang masuk hutan. Susahlah nanti. Sehari RM3. Itu dah pendapatan kami. Sebulan. Betul. Apa lagi nak tunggu? Cepatlah setuju. Ong Hakim ni baik hati betul. Kami tak jumpa apa-apa. Macam mana ni? Ini pun masalah. Aku tanya Hakim.
Hakim, kami dah setuju. RM3 sehari. Kami nak ikut awak kerja. Tapi kami cuma petani biasa. Tak ada pengalaman masuk rimba. Takut awak rugi. Jangan risau, perkara ni aku dah fikir. Mari sini semua kumpul. Mari. Awak duduk, Hakim. Tenang saja, semua tempat ni aku dah periksa. Kawasan yang ditanda ni memang ada hasil. Awak pergi terus je. Bagus ni. Sekurang-kurangnya kami tahu nak gali di mana. Pak Cik Wong, awak pergi sini. Baik. Mak Cik Zhang, awak sini. Kamu berdua pergi sini. Okey. Sekarang terus bertolak. Jam Pasukan masuk rimba Hakim bertolak. bertolak. Hei, Hakim, dah pergi masuk rimba. Kita buat apa? tunggu je sini. Hakim, awak sekarang dah jadi bos. Ailing. Ini baru permulaan. Nanti kita akan sewa bukit, tanam herba ubat lagi. Hehehe. Wah, Hakim. Lokasi awak bagi memang terbaik. Kami jumpa banyak hasil. Pak Cik, ini gaji kamu. RM3 seorang. Awak bahagi-bahagikan. Semua dah dapat duit? Dah dapat. Baik. Seterusnya, ada satu perkara penting nak diumumkan. Sekarang, berdasarkan hasil kerja semua, saya akan beri komisen. Pak Cik Wong, ini untuk awak. Ini hak awak. Mak Cik Zhang, ini RM60 awak. RM60 ni? Komisen dah habis dibahagi. Tapi ada satu hal nak saya cakap. Mungkin akan buat seseorang tak senang. Semalam, di penjuru barat Laut Gunung Tua Kering, ada emas. Tapi, hari ini tak ada sesiapa beri emas pada saya. Hafiz, kau yang jaga penjuru barat laut. Apa dah jadi? Hakim, saya salah. Saya betul-betul perlukan duit. Kau ni tak sedar diri, Hafiz. Kalau bukan Hakim yang beritahu lokasi pada kita, macam mana kita boleh gali semua barang ni? Kau ni tak tahu balas budi. Kau ni tak tahu balas budi. Saya bukan orang tak tahu balas budi. Adik perempuan saya kena barah darah. Doktor kata, perlu RM650 untuk rawatan. Aduh. Hafiz, kalau ada masalah, cakap dengan saya. Duit RM650 ni, saya boleh bagi pada kau, tapi kau tak boleh ambil emas sorang-sorang. Abang Hakim, saya minta maaf. Kali ini, saya maafkan kau. Kalau ada lagi kali lain, kau akan dihalau keluar dari pasukan masuk rimba. Terima kasih, Abang Hakim. Aduh, sudah. Bangunlah. Ini bukan zaman dahulu lagi. Aduh. Ambil duit RM650 ni. Bawa adik kau berubat. Lepas ini, bayar saya dengan masuk rimba. Terima kasih, Abang Hakim. Selepas ini, nyawa saya ini milik Abang. Sudahlah. Pergilah cepat. Pulihkan adik perempuan awak segera. Baik. Warga kampung sekalian, semua bersusah payah hari ini. Rehatlah awal. Bubarlah. Hakim, kami pergi dulu. Setiap hari, semua berdepan dengan benda berharga ini. Selepas ini, susah nak tak berfikiran jahat. Tahniah kepada perumah menubuhkan pasukan masuk rimba. Dianugerahkan cecair pertumbuhan tahap dewa 10 botol. 10 botol. Benar-benar dapat. Malangnya cuma 10. Ini pun terlalu sikit. Kalau saya cairkan, ada kesan juga tak?
Esok lihat kesannya. Hehe. Wah. Hahaha. Dahan daun lebih subur. 2 volti asal ini sekarang jadi 4. Nampaknya pencairan ini sama-sama berkesan. Saya dah kaya. Hahaha. Selepas ini boleh tanam herba ubat. Kalau masuk rimba, herba ubat pasti habis suatu hari. Saya ada cecair pertumbuhan. Selepas ini boleh simpan sedikit herba ubat untuk ditanam. Hahaha. Hakim, kali ini kita untung sebanyak RM32,500. Ni RM45,000 awak. Terima kasih, Bos Tan. Kali ini saya bukan masuk rimba. Cari duit lebih cepat dari dulu. Hebatlah kamu, dah jadi bos. Wah, abang masih ada di sini? Foti yang abang jual dulu. Foti, ubatnya berkesan. Kali ini saya nak beli lagi dari abang. Alamak, maaf ya, Pak Cik. Ubat kami habis dijual. Wah, kata abang saya lambat. Ala... kalau macam tu, ubat apa yang Pak Cik nak? Bagi tahu kami, nanti saya simpan untuk Pak Cik. Boleh, semua ada dalam senarai ni. Tengok. Gastrodia liar 20 kati, Foti 30 kati, herba Paris 30 kati. Pak Cik, sejujurnya agak banyak juga ubat yang Pak Cik nak. Sebabnya ubat kami sangat berkesan. Saya berhasrat nak putuskan semua pembekal lain dan beli dari sini saja. Oh. Pak Cik setuju tak kalau macam ni? Kalau begitu, kita tanda tangan perjanjian bekalan eksklusif. Kalau begitu, kita tanda tangan perjanjian bekalan eksklusif. Apa itu perjanjian bekalan eksklusif? Kita setuju. Setiap bulan berapa banyak Pak Cik nak? Kami bekalkan sebanyak itu. Dan lagi, Pak Cik tak payah datang sendiri. Kami hantar ke tempat Pak Cik. Baguslah. Tapi perjanjian eksklusif ni ada syaratnya. Pak Cik hanya boleh terima bekalan dari kami. Tak boleh ambil dari orang lain. Tak masalah. Haha. Kalau begitu, kita tanda tangan perjanjian. Sila ke sini. Pak Cik, sila. Ini kontraknya. Sila lihat. Ini. Dan sini juga. Ini untuk Pak Cik. Haha. Saudara Hakim, untuk herba masa depan, semuanya bergantung pada awak. Jangan risau Pak Cik. Tak ada masalah. Kalau begitu saya pergi dulu. Lain kali hantar ubat ke klinik. Nanti kita minum-minum. Mesti. Jumpa lagi. Hakim, herba sebanyak ini, awak sanggup bekalkan semua? Kemampuan aku? Awak tak tahu ke? Kemampuan apa? Apa maksud tak tahu? Jangan-jangan kalian sudah... Hakim, kau ni tak guna punya orang? Berhenti. Apa yang kau cakap ni? Ya. Hal macam ni, patutnya ikut giliran lah. Si jelmaan iblis ni, kena beratur. Kalau ikut giliran, aku sampai dunia ni. Jumpa Tan Mei Ling dulu. Hakim, Pak Cik tua tadi minta banyak sangat herba. Awak hantar naik basikal susah. Macam ni lah. Bila herba dah siap, aku hantar awak. Boleh je. Tapi sekarang, herba pun aku tak ada lagi. Paling cepat pun esok. Senang je. Aku pergi rumah awak cari. Baik. Ailing. Aduh. Tak apa ke? Kau pandu kereta macam mana ni? Buat aku pening kepala. Hakim, aku balik tidur dulu. Kalau rindu aku malam-malam, datanglah cari. Rehat baik-baik ya. Hai. Punggung dia goyang-goyang. Memang nak kena sepak. Tengok lagi. Aduh, sakit. Tengok lagi. Macam mana? Memang besar dan cantik kan? Memanglah. Ada apa? Ya. Aduh. Ya. Aduh, ayo. Sakit. Saya nampak awak dengan dia dah lama ada hubungan sulit. Kenapa? Awak cemburu ke?
Siapa cemburu? Saya cuma tak nak tengok awak buat jahat pada orang lain lagi. Kata orang perempuan ni mulut kata tak tapi hati kata ya. Hari ini, barulah saya nampak. Siapa mulut tak serupa hati? Jangan terlalu yakin. Baiklah, nanti kita tengok. Sampai bila awak nak degil? Jom pergi. Lina, saya dah balik. Lina, Abang dah balik rupanya. Abang... Kakak ni siapa? Cantiknya. yang ini ketua cawangan operasi bekalan dan jualan kita, Cik Tan. Kakak, cepat masuk duduk. Jom. Kakak, kami kat kampung ni keadaan tak berapa baik. Jangan kecil hati ya. Tak apa. Dulu masa kecil-kecil pun saya pernah duduk kat kampung. Kalau macam tu kakak, Wat nak jadi kakak ipar saya tak? Kalau macam tu kakak, Wat nak jadi kakak ipar saya tak? Kamu, apa yang kamu merepek ni? Adik saya ni cakap lepas mulut, jangan ambil hati. Tak apa, anggap saja gurauan. Haha. Hakim, kami dah balik. Ayo. Mari. Hakim. Warga kampung, letak herba ubat di sini saja. Baik. Hahaha. Oi, Hakim. Siapa gadis ni? Teman wanita awak kan? Cantiknya. Hahaha. Mari saya perkenalkan. Ini ialah Ketua Cawangan Tan dari Operasi Bekalan dan Jualan. Dialah yang urus jualan herba ubat. Ketua Cawangan Tan. Selamat sejahtera, Ketua Cawangan Tan. Tak payah malu-malu. Kita orang sendiri. Lupa, Pak Cik. Ambil. Ini duit upah korang dengan bahagian keuntungan. Agihkan pada semua. Baiklah. Hakim, awak berdua boraklah. Kami pergi dulu. Bye. Korang dah penat. Terima kasih. Penatlah korang. Jom balik. Penatlah semua. Penatlah. Tuan rumah, pasukan masuk rimba, dapat banyak herba ubat. Hadiah, 3 kali kemahiran penjinak segala binatang. Ya. Bagus. Kuasa penjinak segala binatang aku dah balik. Hakim, herba sebanyak ni tak cukup kan? Senang je. Aku ada rahsia. Semalam suntuk, gandakan bilangan. Rahsia apa? Nak tahu? Beri aku ciuman. Baru aku beritahu. Cis nak kena tembak. Aduh. Tikus! Ada tikus! Kenapa? Ada tikus! Jangan takut. Aku ada sini. Kau, keluar! Keluar! Aduh! Jangan nakut tetamu aku. Aku bagi awak makan sedap. Hakim, awak boleh cakap dengan tikus ke? Kenapa awak hebat sangat? Dah lama bergaul dengan aku. Dengar cakap aku. Boleh jadi macam tu ke? Tentulah. Aduh, aku bagi dia makan dulu. Kalau tak, dia lagi nak cari pasal. Tikus kecil. Ni. Makanlah. Habis makan, cepat-cepat keluar. Awak sambung tidurlah. Baik. Pergi balik katil. Sudahlah, tidurlah. Baik. Selamat malam. Wah. Hakim, macam mana awak buat? Semalaman je, herba ubat ni sudah jadi 3 kali ganda. Kalau awak cium aku, mungkin aku akan beritahu. Ong Hakim, jangan main-main dengan aku. Tak nak cakap, tak payahlah. Kalau macam tu, aku diam je lah. Ini tentulah semalam aku guna cecair pertumbuhan. Siram, jadi macam ni. Awak serius ke? Aku cuma nak awak beritahu aku je. Aku rasa awak sengaja cari alasan nak cium aku ke? Ong Hakim, bila awak jadi begini, mulut manis tak ingat? Cepat beritahu kenapa? Tadi terlalu tiba-tiba. Tak sempat rasa. Cium lagi, baru aku beritahu. Nak kena pukul? Hahaha. Sudahlah, jangan main-main. Cepat angkat barang naik lori.
Hantar ke koperasi bekalan dan jualan. Hari ini. Penatlah. Jom. Kemahiran penjinak segala binatang ini telah guna 3 kali. Ada 2 kali lagi. Tak guna. Sia-sia sahaja. Helang? Bagus juga nih. Boleh jaga rumah, sistem, guna kemahiran penjinak segala binatang sekali. Memburu tiap hari. Payah, kan? Mulai hari ini, kau ikut aku. Aku jamin kau dapat makan daging setiap hari. Tapi, kau mesti dengar aku. Mari, makanlah. Hakim, kau nak buka taman haiwan ke rumah? Kenapa belah helang pula? Kenyang dah? Jom pergi. Hakim, ni duit daripada jualan herba ubat kali ini. RM45,000 kau? RM5,000 aku? Duitnya, aku terimalah. Cara pengedaran kongsi untung macam mana? Untung banyak, kan? Tapi, bukankah kau lebih untung? Sebentar lagi aku nak pergi rumah Ailing. Nak ikut sama-sama tak? Kali ini, aku tak ikut dulu. Aku balik ke koperasi. Mailing. Mailing. Hah? Kenapa marah pula? Aku dengan Ailing langsung tak ada apa-apa. RM40,000, 1 sen pun tak kurang. Budak, lepas ini kau dengan Wong Ailing bukan suami isteri lagi. Jangan ganggu dia lagi. Seperti janji, rumah ini pun milik Ailing. Kau tak boleh tinggal sini. Jangan risau, perempuan ini sekarang dah jadi hak kau. Nak buat apa pun ikut suka hati kau. Hilang. Ada duit lagi? Banyaknya duit. Kali ini, mesti aku boleh balik modal. Ailing, penjudi tak guna ni. Berapa pun duit kau bagi, dia akan habiskan semua. Hakim, terima kasih. Tak apa. Ni, simpan baik sijil cerai ni. Kalau dia datang ganggu kau lagi, bukan setakat pukul dia. Aku mesti masukkan dia ke bilik gelap. Abang Long, aku betul tak ada duit nak bayar. Tak ada duit. Hantar anak perempuan kau sini. Tak bolehlah. Anak aku baru sahaja dewasa. Baru dewasa. Baguslah. Abang Long, beri tempoh lagi beberapa bulan. Bila aku dapat duit, aku bayar. Kerja. Ada. Hilang. Sampah masyarakat ni. Baru kalah lebih RM10,000. Dah datang lagi, Syua Firdaus. Kau masih ada duit ke? Datang lagi? Abang Long, baru dapat ni. RM26,000. Kali ni, aku nak menang balik semua. Duit yang hilang. RM26,000? Mana kau dapat banyak ni? Ong Hakim bagi aku. Aku dah cerai dengan isteri. Dia terus bagi duit. Ong Hakim. Mana dia dapat banyak duit ni? Abang Long. Ong Hakim. Ong Hakim cari duit masuk rimba. Dengar dia kenal. Seorang ketua cawangan, koperasi bekalan dan jualan di bandar, dapat banyak duit. Agak-agak harta dia, paling kurang RM65,000. RM65,000? Banyaknya. Kalau macam tu, buat apa aku buka kedai judi? Rampas sahaja. Habis cerita. Aku ada satu cara. Cakap, Ong Hakim. Dia licik. Kalau nak rampas terus, susah sangat. Lebih baik, kita... Baik. Buat macam tu. Wah, ini telefon bimbit lama. Pada masa ini pun, simbol orang kaya. Saya perlu hubungi Tan Mei Ling. Suruh dibawa kereta, angkut herba balik. Ong Hakim, ketua cawangan Tan dalam genggaman kami. Bawa duit kamu, tebus dia di kuil buruk selatan kampung. Hanya kau seorang. Hai? Dia letak. Tuan Tan, harap saya lindungi Tan Mei Ling. Mesti saya selamatkan dia. Kamu semua ikut saya. Ada hal penting.
Kalau berjaya, akan lupa beri kamu ganjaran. Kamu berdua diam. Tunggu arahan saya. Serbu masuk sama-sama. Abang Long, perempuan ni memang cantik molek. Tak boleh. Kita nikmati dulu, baru ambil duit lari. Setuju? Tentu sekali. Saya. Dulu. Kamu. Sambung. Hakim, kamu akan datang ke kali ini. Kalau kamu selamatkan saya, nanti saya jadi milik kamu. Hakim, kenapa kamu datang seorang? Kamu tak lawan mereka. Lari cepat. Oh. Cepatnya datang. Risau sangat ke si perempuan ni? Kena apa-apa. Jangan sentuh dia. Duit. Saya bawa. Jangan sentuh dia. Duit. Saya bawa. Lepaskan dia. Serahkan duit. Berani kau. Perempuan kau dalam genggaman kami. Nak berunding lagi? Tunduk. Tunduk 3 kali. Lepas tu lontar duit sini. Aku lepaskan dia. Hakim, jangan percaya mereka. Berlutut. Baik. Aku berlutut. Serang. Ada lagi orang? Ah. Tak apa ke? Hakim, cepat kita keluar dari sini. Tenang. Lagi ada tontonan. Hakim, beruang hitam. Tak apa. Ada aku di sini. Beruang ini lagi. Lari. Kaki aku. Pelik. Kenapa beruang dan helang tak gigit si celaka ni? Abang Hakim. Oh bukan, Tuan Hakim. Aku salah. Lepaskan aku. Boleh tak? Panggil tuan pun tak guna. Nak aku lepaskan kau? Boleh. Bayar. Tuan, nak berapa? RM100,000. Tuan Hakim. Aku, semua harta aku. Cuma RM60,000. Kalau kau tak bayar, aku lumpuhkan kau. Supaya kau seumur hidup tak boleh sentuh perempuan. Macam mana ni? Tapi aku memang tak ada duit sebanyak tu. Abang Long, Chua Firdaus ada. Tuan Hakim, ini untuk Tuan. Nah. Aku beritahu kau. Berani lagi sentuh perempuan aku? Mati. Tak berani. Aku tak berani lagi. Kau okey ke? Cepat kita pergi. Hakim, aku nanti tak nak berpisah dengan kau lagi. Nanti, kau ke mana? Aku ikut. Tenang, nanti. Aku jaga kau baik-baik. Kalau aku, Habislah.